Ujian personaliti ringkas seperti MBTI versi muda ni dijalankan untuk membantu individu mengenal pasti kecenderungan dan gaya personaliti masing-masing. Jadi, berdasarkan teori Trait Gordon-Allport, personaliti seseorang ni terbentuk melalui gabungan antara faktor genetik dan pengaruh persekitaran. Allport ni menjelaskan bahawa setiap individu yang dilahirkan ni dengan perwatakan atau ciri semula jadi yang membentuk asas kepribadian mereka. Namun, persekitaran seperti keluarga, pendidikan dan pengalaman hidup turut mempengaruhi cara perwatakan tersebut berkembang dan ditunjukkan. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak ni dia mungkin mewarisi sifat pemalu daripada ibu bapanya, tetapi dengan sokongan sosial dan galakan daripada persekitaran, dia boleh menjadi lebih berkeyakinan dan mudah bergaul. Oleh itu, menurut pandangan Allport ni, pembentukan personaliti kanak-kanak dan remaja adalah hasil interaksi antara faktor genetik dan persekitaran yang bersama-sama membentuk identiti unik setiap individu.